Betul ke tukar tayar kecil motor boleh jadi laju? Jom saya explain. So, bila tayar dah kecil, lilitan tayar tu makin mengecil. Okey, so jarak yang dilalui setiap satu pusingan akan jadi lebih pendek. So, maknanya untuk tayar yang kecil ni, pick up korang akan lagi kuat lah pada keadaan motor statik. Kesan-kesan yang lain antaranya adalah korang punya bacaan meter speedo tak sama. Okey, dia dah tak accurate lah macam asal. Kemudian motor akan jadi kurang stabil sebab tayar dah kecil berbanding tayar asal. Tapi macam mana pula dengan top speed? Bila korang dah tukar tayar kecil, kelajuan korang akan dapat yang sama. Tapi yang membezakan adalah korang dapat kelajuan sama, tetapi RPM pada enjin lebih tinggi berbanding tayar yang besar. So, enjin pun cepat habis nafas, top speed motor pun makin berkurang. Okey guys, itu sahaja daripada saya. Kalau suka konten macam ni, kalau memberi manfaat dekat korang, boleh follow, komen dan like. Okey, jumpa lagi pada next video. Ciao.